Apa yang aku akan buat kalau kahwin zaman sekarang ni, dalam keadaan dunia yang dah huru-hara, kalau kita nak bagi harapan dekat manusia tu pun dah rasa macam tak ada harapan. Lepas tu kalau dunia dah huru-hara, macam mana manusia yang dalam tu? Dia punya sosial, dia punya akhlak, dia punya perbuatan. Kita yang nak cari pasangan ni pun kita akan fikir 2-3 kali dia ni okey tak okey, sebab kita takut dia tu tak dapat rempuhi ujian yang akan datang dengan persediaan yang betul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Susah dalam keadaan yang mencabar kita nak bina kehidupan yang harmoni, yang kita rasa nak dapat kebahagiaan dalam kehidupan tu sendiri, memang mencabar. Dan bayangkan dalam keadaan dunia yang mencabar ni, ada lagi yang mencabar. Ketika zaman Nabi SAW, keadaan manusia lagi huru-hara sebenarnya. Yang mereka buat sesuka hati mereka. Nak suka kat perempuan siapa, nak buat apa, buat saja. Nak pergi berjudi, nak bunuh orang, pergi saja. Dalam keadaan macam tu, Nabi SAW wujudkan manusia-manusia yang luar biasa. Dan manusia-manusia yang luar biasa ni menghidupkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang penuh rahmah, yang datang kehidupan yang baik kepada kehidupan keluarga tersebut walaupun dalam keadaan kesusahan. Jadi macam itulah yang kita nak dalam keluarga kita. Jadi persiapan yang serba sedikit yang saya rasa saya nak buat bersama dengan keluarga yang saya akan bina, yang mengikut sirah Nabi SAW, yang mana saya dah apply dengan keluarga saya yang original, yang Masya Allah, Alhamdulillah, Allah SWT ubah macam-macam perkara dalam keluarga saya yang original. Okey, benda ni susah sebenarnya. Pertama sekali kita kena back to sirah Nabi SAW yang serba sedikit yang saya tahu. Okay? Ketika Nabi SAW dapat wahyu, Nabi SAW dekat Gua Hira kan, siapa yang datang? Jibril AS. Bila Jibril AS datang, Nabi SAW dalam keadaan takut, balik terus jumpa siapa? Jumpa isteri kesayangan baginda SAW, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu buat apa? Khadijah radhiyallahu bagi semangat kat Nabi SAW. Nabi SAW bercerita apa yang dah berlaku dalam gua, baca apa yang Jibril AS beritahu. Nabi SAW dalam ketakutan, Khadijah selimutkan, Khadijah beritahu apa yang nak buat. Jadi benda itulah yang kita kena buat dalam rumah kita. Jadi itulah yang saya punya persiapan untuk nak buat. Dan benda ni saya dah buat dengan keluarga kecil saya dan nampak perubahan yang sangat ketara. Dan untuk dapat perubahan yang ketara, perlukan pengorbanan yang besar. Istiqamah, sabar, tawakal, yakin. Okay? Jadi untuk nak bina keluarga yang baik, kita sendiri kena baik. Okay? Kita sendiri dulu kena mujahadah. Kita tak lebih expect nak jadikan orang baik untuk membentuk orang yang baik, sedangkan diri kita ni pun tak baik-baik lagi. Jadi perubahan yang penting yang pertama adalah diri kita. Okay, back to sirah Nabi SAW. Nabi SAW pertama sekali beritahu apa yang Jibril AS sampaikan. Okay, itulah yang kita kena buat kat rumah kita. Kita kena wujudkan bacaan Quran dalam rumah kita. Sebab dalam satu mafhum Nabi SAW, ada rumah-rumah ini macam kuburan sebab tak ada amalan-amalan yang dihidupkan dalam rumah tu. Dia jadi hanya tempat hiburan. Dan ulama kita risau, rumah kita ni jadi pusat hiburan, jadi macam panggung wayang, lepas tu jadi macam restoran, tempat makan yang besar-besar. Tapi tak ada amalan yang dihidupkan dalam rumah kita. Jadi takut-takut rumah kita jadi kuburan. Bila kita baca Quran, kita hidupkan bacaan-bacaan Quran dalam rumah kita, zikir-zikir, siapa yang datang? Malaikat, Masya Allah. Bila malaikat datang, rahmat datang. Jadi sebelum malaikat nak datang tu, malaikat ini tak datang kepada rumah yang ada gambar dan patung-patung. Melainkan patung-patung mainan yang ditujukan untuk budak-budak lah. Okay, sebaiknya tak ada patung lah. Jadi kita risau bila kita dah buat bacaan Quran pun, malaikat tak masuk disebabkan rumah kita ada benda-benda yang malaikat tak suka. Jadi bila kita buat bacaan Quran ni, bukan kita nak baca surah-surah yang besar-besar hebat-hebat, tak. Sebenarnya tujuan dia untuk nak membetulkan bacaan yang wajib-wajib dulu. Okay, kita cek bacaan Fatihah keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Lepas tu, kita betulkan benda-benda yang fardu, yang dalam solat yang wajib-wajib dulu. Lepas tu barulah kita naik kepada 10 surah yang terakhir daripada Al-Quran. Lepas tu kita naik-naik sampai kita rasa seronok untuk baca Al-Quran sama-sama. Jadi bayangkan bila kita dah bacakan Quran dalam rumah kita, kita dah jadikan rumah kita ni bercahaya-cahaya seperti mana penduduk bumi lihat kepada langit. Penduduk langit akan lihat rumah kita macam tu. Bercahaya-cahaya disebabkan amalan zikir yang kita buat di rumah kita. Simple je, buat dalam 10 minit, buat dalam 5 minit pun cukup untuk bacaan Fatihah untuk permulaan. Okay? Lepas kita dah buat bacaan Quran, yang kedua, Khadijah radhiyallahu anha bagi semangat kepada Nabi SAW. Bagi tahu yang Nabi SAW ni adalah utusan yang terakhir,
yang diberi wahyu seperti mana nabi-nabi terdahulu, dan itulah yang kita akan buat. Kita akan bermuzakarah tentang sifat-sifat sahabat. Kita akan bermuzakarah tentang kehidupan Nabi SAW. Manusia ni kebiasaannya dia akan ikut manusia yang lain. Dan manusia yang lain tu kita tak tahu sertifikat dia ni berjaya ataupun tidak, melainkan manusia-manusia yang diiktiraf oleh Allah SWT. Siapa dia? Sahabat-sahabat radhiyallahu dan nabi-nabi alaihi salam. Jadi ikutan kita yang terbaik adalah Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu. Jadi kita muzakarah, kita bincang tentang sifat-sifat mereka ni. Macam mana kita nak muzakarah kalau kita tak tahu, betul tak? Itulah sebaiknya korang keluar kurus 4 bulan untuk korang kenal sifat-sifat sahabat ni, dalam korang praktikkan dalam korang kurus tu. Dan korang akan jumpa ulama-ulama, dan kalau korang tak kesempatan untuk kurus, korang boleh cari buku ni untuk korang dapat amalkan sifat-sifat sahabat, sebab dalam ni dia dah listkan sifat-sifat sahabat untuk korang just baca saja. Bahasa Inggeris pun ada. Lepas korang dah muzakarah, korang teruskan dengan bacaan hadis. Selepas Nabi SAW menjadi rasul, setiap percakapan Nabi SAW dah menjadi hadis. Jadi itulah yang kita buat, kita sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan dekat umat-umat. Kadang-kadang kalau kita nak tegur keluarga kita ni, takut dia tarik muka, takut dia terasa. Jadi bila kita baca bacaan hadis dekat rumah kita, secara tak langsung ada kelebihan-kelebihan amal yang diorang rasa seronok nak buat, tanpa kita mengguriskan hati diorang untuk kita paksa diorang buat. Sebenarnya kita tak boleh paksa, kita kena cerita kelebihan. Yang bila mana kita cerita kelebihan tu daripada buku, seronoklah dia orang nak amal. Jadi kita tinggal nak baca je lah. Korang boleh baca daripada Muntaka Hadis, daripada Fadilat Sedekah dan Fadilat Amal. Dalam buku-buku yang saya tunjuk tu, banyak kisah-kisah sahabat dan hadis-hadis Nabi SAW yang kita boleh muzakarah dalam bacaan hadis itu. Dan dalam bacaan hadis ni, buat bacaan 1-2 hadis pun dah cukup dah sebenarnya. Lepas tu kita teruskan dengan mesyuarat. Jadi mesyuarat ni akan mendatangkan rahmat dalam keluarga kita. Baru kita tahu esok siapa nak masak, esok nak pergi mana. Jangan kita mesyuarat dekat luar, sebab dekat luar ni kita penuh dengan kesibukan waktu kita pergi makan dekat luar. Mesyuarat dengan tak sempurna. Bila kita mesyuarat dalam rumah, kita semua dalam satu fikir yang sama, kita semua dalam satu kerisauan yang sama untuk nak jadikan apa yang kita plan. Jadi dalam mesyuarat ni, walaupun benda tu jadi tak jadi, tetap ada keberkatan, ada bantuan Allah SWT dalam mesyuarat. Lepas tu kita akan mesyuarat lah. Kita mesyuarat untuk kita beri keazaman. Okay? Siapa yang nak buat, siapa yang nak pergi ziarah keluarga, siapa yang nak pergi rumah mana, kena beritahu dalam waktu mesyuarat tu apa yang kita nak buat dan apa yang dah berlaku sepanjang hari yang kita dah lalui. Cerita tentang masalah-masalah kita pun boleh dalam mesyuarat tu. Dan dekat situ pasti dan pasti akan Allah SWT bagi ilham yang terbaik untuk keluarga tersebut. Jadi bila kita dah mesyuarat, kita beri keazaman. Sebaiknya kita beri keazaman untuk kita keluar kurus bila kita nak keluar sama-sama, ataupun bila kita nak pergi bercuti sama-sama, dan apa amalan agama yang kita nak teruskan. Esok siapa nak baca hadis, nak buat bacaan taklim ni, bila kita nak buat, kita buat waktu yang semua keluarga ada. Dan jangan paksa semua untuk duduk, okey. Kita kena ajak dengan penuh kasih sayang. Sebaiknya mula-mula kita ajak orang yang paling terdekat dengan kita, orang yang suka dengan kita dulu. Kalau semua orang tak nak duduk, tak apa. Kita buat taklim ni, kita buat bacaan hadis ni sebenarnya untuk diri kita. Jadi bila kita hidupkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kita hidupkan dalam rumah kita, sebenarnya banyak kebaikan yang Allah SWT akan bagi kepada keluarga kita. Benda ni bila kita istiqamah dengan penuh mujahadah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh doa, banyak kebaikan yang Allah SWT akan buka kepada keluarga kita. Kebaikan ni keluarga saya dah terima. Daripada susah untuk mentaati perintah Allah, daripada susah untuk nak menutup aurat dengan sempurna, Allah SWT bagi kesempurnaan dalam penutupan aurat. Allah SWT bagi kami untuk nak mentaati perintah Allah dengan lebih kuat. Hubungan kekeluargaan tu rasa erat. Kalau tak buat bacaan taklim ni dalam rumah, dia akan rasa keceriaan, dia akan rasa something wrong, tak kena dengan keluarga, iaitu keserasian tu hilang. Walaupun okey, tapi keserasian, kesefahaman hati tu dah hilang. Jadi bila kita buat taklim ni, saya dapat rasa keserasian. Saya faham yang kakak saya ni nak apa, saya faham mak saya ni nak apa. Bayangkan kalau kita dah mulakan sebelum kita kahwin, kita dah buat persiapan untuk kita nak kahwin, bayangkan keserasian yang kita akan bina bersama isteri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Jadi bila mana kita hidupkan taklim dalam rumah kita ni, banyak kebatilan-kebatilan Allah SWT akan keluarkan daripada keluarga kita. Mula kita mudah untuk nak bercakap dengan baik, mudah kita akan bercakap benda-benda yang baik. Jadi nak buat taklim ni, jadi korang kena cari satu tempat yang korang akan buat dekat satu tempat tu saja. Jangan ubah tempat sebaiknya. Korang cari satu tempat, contohnya dekat ruang tamu, buat dekat ruang tamu secara istiqamah. Satu waktu yang sama. Kalau lepas asar, buat lepas asar. Lepas maghrib, buat lepas maghrib. Satu tempat yang sama. Dan waktunya, buat kalau boleh, buat dalam 1 jam yang sebaiknya. Kalau tak boleh, buat 30 minit, buat 15 minit, buat semampu yang boleh. Dan mungkin boleh mula dengan Quran dulu, mesyuarat dulu, sikit-sikit. Kalau dah boleh mampu buat 5 amal, Alhamdulillah. Okey? Jadi macam mana bab material pula?
Okey, bila mana manusia ni dah betul dalaman dia, roh dia dah betul, Allah SWT akan mudahkan dia punya urusan. Manusia yang bertakwa, Allah SWT akan mudahkan rezeki dia daripada arah yang tak sangka-sangka. Dia akan ada sifat qanaah, dia akan bersyukur. Dan sifat-sifat inilah sebenarnya sifat yang kaya sebenarnya. Ada manusia yang di luar sana ada harta banyak, tapi dia tak pernah rasa cukup. Ada manusia yang ada benda sikit dan dia tak pernah rasa bersyukur. Dan bila mana kita ada sifat ni, sebenarnya sifat inilah yang akan membantu kita untuk rasa manusia yang paling cukup di sisi dunia yang penuh huru-hara. Dalam keadaan dunia yang penuh hara ni, bila mana kita hidupkan diri kita dengan agama, dengan keyakinan yang betul kepada agama Allah SWT, insyaAllah kita akan jadi manusia yang paling bahagia dekat dunia walaupun ujian melanda dekat depan kita. Persiapan inilah yang kita kena bawa bersama keluarga kita yang kita nak bina. Inilah persiapan yang saya nak bina untuk keluarga saya yang akan datang, insyaAllah. Untuk bina dalaman dari roh dulu. Dan dari segi material, Allah SWT akan uruskan dari segi dunia. Dan kita punya usaha adalah apa? Kita tawakal. Kita usaha dengan penuh sungguh-sungguh. Kita sangka baik dan kita bersyukur. Itulah yang kita kena buat. Dan semuanya adalah urusan Allah SWT. Itulah persiapan yang saya rasa penting untuk setiap orang Islam buat. Sama ada dia nak kahwin, sebelum kahwin, ataupun dia ada keluarga dah dekat rumah dia, nak jaga mak bapak dia. Itulah persiapan yang dia kena buat untuk membina kejayaan yang selama-lamanya. Penting. Sebab bila mana kita hidupkan agama dalam kehidupan kita, sebenarnya kita tengah menghidupkan kejayaan yang kita akan mengecapi untuk selama-lamanya. Itulah persiapan yang saya